Apa dah jadi dengan dunia sekarang tuan-puan? Emas 1 gram di tangan saya nilai dah mencecah RM612 ketika video ini direkod. Jadi berbala ke lagi kalau kita menabung emas? Tengok video sampai habis, saya huraikan. Saya dah pinkan video di bahagian atas cara nak bermula menabung emas. Pesan guru saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee, jika tuan-puan ada simpanan yang tuan-puan nak jadikan sebagai dana persaraan ataupun dana kecemasan 3 bulan gaji, ataupun tuan-puan nak jadikan sebagai pelaburan jangka masa panjang, maka menabung emas fizikal begini adalah pelaburan yang terbaik untuk jangka masa panjang. Hari ini saja tuan-puan emas naik sekitar RM612, rekod tertinggi dalam sejarah. Kalau tengok dari tempoh 1 tahun, emas meningkat melebihi 47%, lebih tinggi berbanding kalau tuan-puan melabur dalam ASB ataupun tabung haji. Sebab itu pesan Tuan Azizi Ali, pakar kewangan nombor 1 Malaysia, dulu makan ubi, sekarang makan beras. Dulu pelaburan ASB, sekarang emas. Jadi tuan-puan ambil pengajaran. Kalau kita belum lagi bermula menabung emas, cepat-cepat tuan-puan hubungi dealer emas Public Gold yang terlatih, yang boleh membimbing tuan-puan untuk menabung emas dengan ilmu yang betul.